Dengan zaman sekarang, ramai yang sanggup belanja RM15 hingga RM20 sehari untuk secawan kopi premium. Nampak kecil, tapi dalam sebulan jumlahnya boleh mencecah RM600. Sekarang kita bandingkan dengan emas. Harga 1 gram emas hari ni sekitar RM590 per gram. Jadi bermakna nilai kopi premium sebulan tadi sebenarnya dah cukup untuk beli sekurang-kurangnya 1 gram emas. Bezanya, kopi tu boleh habis dalam masa 10 minit je. Nilainya akan jadi sifar lepas kita minum. Tapi 1 gram emas yang anda simpan akan terus ada. Malah berpotensi meningkat nilainya dari tahun ke tahun. Bayangkan jika anda tukarkan belanja kopi premium setiap bulan kepada 1 gram emas. Dalam 5 tahun anda boleh kumpul lebih 60 gram emas. Itu bukan sahaja simpanan tapi aset sebenar yang boleh diwariskan atau dicairkan bila perlu. Persoalannya, adakah anda mahu biarkan duit anda hilang setiap hari untuk kepuasan sementara atau tukarkan ia kepada emas, aset yang kekal bernilai sepanjang zaman? Dengan akaun emas Gap, anda boleh mula serendah RM100 tanpa perlu tunggu gaji yang besar. Bagi yang berminat untuk mulakan simpanan emas bersama Public, anda boleh klik link di bio Diana dan Diana akan bantu sebaiknya. Untuk lebih banyak lagi info mengenai emas, boleh follow Diana rapat-rapat. Semoga bermanfaat.